Keputusan pemilihan PKR 2025 bagi semua 220 cabang di seluruh negara yang selesai baru-baru ini telah disahkan dan dimuktamadkan Majlis Pimpinan Pusat MPP. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh berkata, MPP yang bermesyuarat semalam berpuas hati dengan pembentangan jawatankuasa pemilihan parti dan juru audit digital antarabangsa mengenai keputusan peringkat ahli jawatankuasa wanita dan Angkatan Muda Keadilan di kesemua cabang. Menerusi kenyataannya, beliau memberitahu keputusan muktamad untuk pemilihan 2025 bagi peringkat cabang akan dipamerkan bermula pada 5 Mei 2025 menerusi keputusan.keadilanrakyat.org. Beliau berkata mesyuarat semalam turut mengesahkan tarikh penting dalam garis masa persiapan menghadapi Kongres Tahunan PKR 2024 dan 2025 yang akan berlangsung dari 23 hingga 25 Mei ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru. Ulas beliau, Kongres tahunan kali ini akan menerima kehadiran lebih kurang 10,000 perwakilan yang akan mengundi secara fizikal untuk memilih MPP, manakala lebih 20,000 perwakilan pula akan mengundi secara dalam talian. Fuziah berkata sistem perwakilan berpaksikan konsep representasi berkadar mengikut sokongan dijangka menarik perhatian kerana calon ketua cabang yang kalah turut akal layak menghantar perwakilan ke Kongres mengikut kadar peratusan undi diterima pada pemilihan sebelum ini.